Jangan memusingkan fakta, jangan menipu rakyat, jangan melakukan kemunafikan. Saya betulkan. Menteri silih berganti. Seorang bagi ke anak dia, ganti orang bagi ke bini dia, ganti lagi bagi ke anak menantu dia. Ini apa? Kerajaan ini harta bapak dia ke? Nurul Izzah mengesahkan bahawa beliau telah dilantik sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkod kuasa 3 Januari lalu. Harga barang naik terus menerus. Ayam pun susah nak makan sekarang. Saya makan sotong tadi pun dah mula mahal. Sebab kurang keprihatinan kecanaan kepada rakyat. By right, kalau harga ayam tu dah mahal sangat, we should reduce makan ayam. By right. Bila kita pegang jawatan, kita kena selesaikan masalah rakyat. KWSP memberikan ruang bagi pencarum yang punya wang dan keadaan terdesak, pinjam dari bank, Menang hari ini, turun minyak itu. Mengapa tak tadi? Mengapa tak tadi kita tak berangkat? Saya tidak jadi Perdana Menteri. Contohnya harga minyak. Dia cipta pembohongan. Dia kata Pakatan Harapan janji harga minyak turun RM50. Tak pernah ada pun. Yang janji sangat dulu turun harga minyak ni Mas. Yang Berhormat Macang sebelum ini menyatakan bahawa dalam manifesto Pakatan Harapan menjanjikan untuk menghapuskan PTPTN. Itu adalah satu pembohongan kerana tidak ada manifesto itu dalam janji itu dalam manifesto Pakatan Harapan baru-baru ini. Jadi saya kira Tuan Yang Ketua, perkara itu adalah satu perbohongan. Apakah ciri-ciri orang munafik? Bila berjanji tidak ditepati. Bila bercakap bohong. Itu orang munafik. Apa? Nabi pandai cakap. Kalau pandai bercakap tu, orang percaya dengan dia. Nabi kata apa? Saya di ala nas sanawatun khaddaat. Nabi kata akan main kepada manusia ni satu zaman yang di dalam zaman itu khaddaat. Membunuh dengan tipu menipu di antara satu sama lain. Dia akan main zaman manusia disabut. Yusaddabu fiha al-kadhib. Nipu dianggap teh. Dia main. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang betul dianggap nipu. Dia terbalik kuat. Dia jadi dulu. Wah, luwi, hak betul, hak amanah, hak pegang agama, dianggap sebagai orang jahat. Hak jahat ni pula dianggap sebagai hero dalam masyarakat. Dia jadi terbalik. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Satu orang yang pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dituduh khianat. Siapa kata? Nabi SAW. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Bila jadi macam ni, orang yang dipanggil ruwaybidah, dia bercakap orang benar. Sahabat tanya Nabi, wa ma ar-ruwaybidah? Siapa dia ruwaybidah tu? Nabi kata ar-rajulul tafi fi amril 'ammah. Orang bodoh. Tapi dia menjuarai isu-isu dalam masyarakat. Dia tak tahu apa. Tapi pandai cakap. Karena pandai bercakap tu, orang percaya cakap dia. Bila mai keadaan ni, tunggulah. Melingkup alam ini. Maknanya apa? Nabi SAW beritahu, akhir zaman, pengkhianatan ini cukup banyak jadi. Cukup banyak. Karena itu sudah disebut sebagai tanda-tanda kiamat.